Assalamualaikum sahabat. Jemput makan, jemput minum, kentang goreng, makan bersama teh uswam. Tapi still hot lagi ni sebab baru je bancuh. Okay guys, saya letak garam ni, tergaring sikit lah sebab saya buat kerja api besar sikit. Bila macam tu, terlupa nak slow api dan buat kerja lah. Saya letak bawang merah sorry. Saya letak garam dan ajinomoto serta sedikit serbuk kunyit lah. Tapi ini dia bersih melekat ni kan. So saya dah ni tadi asin-asin kan, tapi dia still melekat kan. Kentang ni, kentang goreng. Gebun. Tapi memang korang nampak berminyak sikit sebab saya tak letakkan tisu lah.